Memiliki kulit lebih anjat, lembut, rasanya daripada dua produk hebat Olay ini. Dengan menggunakan secara konsisten selama 28 hari, kita akan dapat lihat perubahan di wajah. Step pertama, kita perlu gunakan Olay Ultra Firming Serum. Dengan formulasi seperti PHCA, antioksidan yang dapat mengurangkan kerosakan kulit sehingga ke lapisan dalam. Iaitu terdapat juga Bakuchiol, membantu improve tekstur kulit. Dan yang ketiga, Collagen Peptide dapat mengurangkan ketutan kulit. Teksturnya sangat ringan, cepat meresap, nak apply pun sangat senang. Dengan 3 formulasi seperti yang dinyatakan, kulit lebih cantik, awet muda dan berseri-seri. Dan produk yang kedua adalah Olay Regenerate Super Collagen Peptide Moisturizer. Krim ini dapat membantu mengurangkan 5 tanda penuaan. Dengan 25 kali ganda collagen peptides dapat meningkatkan keanjalan kulit dan ianya sesuai untuk semua jenis kulit. Teksturnya sangat lembut, tidak berminyak, tidak melekit. Yang bestnya, secara konsisten kalau kita guna, memang nampak perubahan kulit lebih anjat. Paling penting, ianya dapat mengunci kelembapan kulit kita. Oh ya, dengan setiap pembelanjaan produk Olay RM88, korang akan dapat gift with a taste, iaitu conversation card deck, Hello Better Me secara percuma dan diskaun RM5 untuk sebarang pembelian produk Olay. Promosi ini bermula daripada 31 Mac sehingga 20 Mei 2026 dan boleh dapatkan daripada mana-mana outlet Watsons ataupun daripada Watsons online. Okey?